Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Tadi sebelum aku masuk kerja, aku ada beli bahan nak buat agar-agar. Tapi aku tak tahu lagi nak buat agar-agar apa. Mungkin aku akan buat Blue Ocean punya puding tu. So aku ada belilah agar-agar, esen vanilla, lepas tu santan. Tapi tak tahu lagi kejadian macam mana. So tanpa buang masa, jom kita buat. Okey, ni adalah bahan yang aku akan gunakan. First, lychee, agar-agar, santan, bunga telang, telur, esen vanila. One hour later.
Keras kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah jadi. Mantap. Sikit merah. Makan ni. Tu ni. Jom. Sebab ni bagi orang. Yang ni kita simpan untuk staf pagi esok. Gitu. Dia dah wrap. Yang ni kita tinggal ke staf pagi lah. Okay. Bye bye. Tunggu next content. Ya dah gemuk. Dia rasa separuh je. Sekian ni. Ikut lah. Gedok-gedok. Gedok. Kau buka tangan dia. Oh. So ni ada sikit. Dia tak manis tak? Penuh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Sedap manis, sedap. Untuk orang mengandung memang the best. Ya. Ya Allah. Tak bro. Sedap. Ya tak? Tak ada. Yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tahu. Okey. Tahu sikit je. Kalau diet tu boleh buat. Enggak. Dari tahu. Ayam ke? Sebab atas tu memang tak ada benda pun. Sedap. Masak apa? Awak setuju kan sama atas tahu yang bawah mandi. Yang ni untuk lebihan untuk yang staf pagi punya. So kita dah jumpa mangsa dia yang pertama. Bagi yang bela-bela lebihan. Ah, diam. Dalam tu macam-macam ada. Ada kuda apa? Kuda tu. Kuda laut. Kuda laut. Kalau kotak je kuda laut. Betul lah. Lagi. Buyu laki. Atas bawah je lah. Bawah dia okey. Saca ke petik je? Kalau apa pun rasa sama je. Guna bunga telang tepuk. Oh, kau dah ambil ni. Warna fake. Ada colour fade, ada pewarna bunga telang lah.